Ni ada tu cerita entah tak pasal sejarah satu jambatan lama yang mereka bina kat Subang Prime. Jambatan ni nama dia Jambatan Merdeka tak? Jambatan Merdeka ni mereka kata kira macam laluan utama tak? Yang mereka bina dalam tahun 1955 macam tu. Lepas tu mereka rasmi dalam tahun 1957. Masa tu Merdeka punya time tak? Tahun 1957 tak? Yang kata Jambatan Merdeka ni mereka kata ada macam-macam sejarah yang duk ada. Kalau pergi tanya orang belah sini mereka lagi tahu tak? Dulu mereka kata Jambatan Merdeka ni Tunku Abdul Rahman main rasmi Time tu Melaya baru dapat merdeka daripada orang putih. Jambatan ni juga mereka kata ada kaitan dengan sejarah masa ni Jepun attack Melaya dalam tahun 1941. Masa Perang Dunia Kedua punya time. Masa Perang Dunia Kedua punya time, mereka kata tentera orang putih ni mereka bisa main pecah jambatan ni. Mereka bom ke apa ke jambatan ni pasal mereka tak mau bagi tentera Jepun ni main naik lalu atas jambatan ni. Time tu mereka kata Jepun nak main daripada Kedah. Mereka duk masuk main slow-slow ke Subang Prime. Jambatan yang orang putih bom tu kira jambatan asal punya time tak? Yang mereka bina pada tahun 1920 macam tu. Mereka bom kira serupa macam nak halang ni tentera Jepun ni lah main masuk lintas Sungai Muda. Mereka duk ingat tentera Jepun ni kira macam bodoh tak reti nak fikir apa tu. Padahal tentera Jepun ni lagi punya sintang tak? Mereka kata tentera Jepun ni punya ketua ada duk sembang sama-sama mereka. Dia kata, "Halo kawan, lu ingat kita orang semua maya bolo maya orang Kita orang semua tak bolo maya. Kita orang ada lagi cun maya strategi maya. Mau kasih attack sama le orang belakang pelan-pelan talo maya." Okey, time tu mereka kata, ni penduduk kampung yang duk ada belah area tepi Sungai Muda ni, mereka semua orang putih suruh pindah pergi duduk satu tempat. Jauh dia kira-kira ni 7 km daripada area jambatan ni. Pasal mereka kata orang putih ni kira macam nak jaga mereka ni punya orang kampung ni punya safety tak? Takut sekali bila mereka bom jambatan ni serpihan jambatan ni semua nanti terpelantin main kat rumah mereka. Time tu mereka guna bom betul bukan mereka guna mercun. Okey, lepas mereka dah bom jambatan ni, tu segala rangka-rangka besi jambatan ni semua habis jatuh dalam Sungai Muda ni. Ada dulu mereka bisa beritahu kalau hampa pergi selam kat dalam sungai ni, hampa boleh nampak besi-besi lama tak? Okey, lepas tu mereka kata habis semua jambatan tu korban, tentera Jepun ni tak nak putus asa Orang putih duk ingat tentera Jepun ni bila mai tengok jambatan ni semua sudah pecah, mereka duk ingat tentera Jepun ni nanti jadi macam Rapla Jingga kan, duk serabut kepala duk fikir, alamak pasal apa mereka pergi pecah pula. Habis tu macam mana kita nak naik? Jom kita belah. Orang putih duk ingat tentera Jepun ni style macam ni Padahal tentera Jepun ni lagi gila. Mereka buat jambatan kayu baru punya kat area sini untuk mereka jemberang Sungai Muda ni dari arah Kedah ke Subang Prime tak? Okey, yang kata masa orang putih tu bom jambatan ni punya time, lepas dah habis apa semua, bukanlah orang putih ni mereka duduk kat area sini duk tengok sambil minum kopi ke apa. Mereka belah terus tak? Tak nak pasal mereka nak tunggu apa semua kat sini. Gila nak cari mampu Time tu dengan tentera Jepun duk tengah main serbu style gila-gila tak? Tu semua lama punya cerita Lah ni tengok nampak semua sudah okey Tapi masa perang punya time kalau hampa pergi tanya orang lama kawasan ni, mereka boleh cerita macam mana tak? Ni hampa budak-budak baru nak besar ni duk buat siru serupa jambu tak? Tak reti nak hormat orang tua-tua. Mereka duk ingat mereka serupa satu macam yang dahsyat punya orang. Padahal dalam semua kosong. Kalau fight pun mereka pergi lawan style cowboy. Jadi apa-apa KP orang pergi lari macam tu Okey, lepas tu mereka kata kawasan kampung yang Melayu-Melayu ni semua duduk kat tepi jambatan ni, mereka sudah tukar nama daripada nama lama dia Kampung Dusun Lada ke apa ke, kepada nama Kampung Jambatan Merdeka. Okey, lepas tu sebelum Jambatan Merdeka ni ada, penduduk-penduduk area sini yang mereka nak jemberang sungai dari Seberang Perai ke Kedah ni, mereka nanti naik sampan yang duk ada kat Mata Mendari. JT sampan kat Mata Mendari tu mereka kata masih duk ada lagi sampai lah. Cuma JT kat Kota Kuala Muda yang tarak, yang mereka dah pecah dah tak? Lah ni cuma JT yang ada tak? Tapi sampan-sampan ni semua kita tarak Ni semua lama punya cerita bukanlah ni punya cerita tak? Okey, macam ni cerita sikit sebanyak pasal Jambatan Merdeka ni. Kalau hampa nak tahu detail, hampa boleh pergi tanya orang-orang yang duduk kawasan ni tak? Hampa pergi tanya orang-orang lama, mereka tahu jangan duk pergi tanya nangwe tak? Mereka nanti tak tahu apa tak? Ni mau ingat, sejarah mesti mau tahu. Jangan duk ingat sejarah ni tak penting. Duk buat style ala ni semua benda-benda lama tak payah nak fikir. Kita lah ni zaman teknologi. Kita mau fikir benda-benda baru Kita semua dah advance. Ni kalau takat pakai kereta buat loan hutang 9 tahun, lepas tu miss 2 bulan tak payah nak sembang tak? Tarak benda lama, tarak benda baru. Tosa duk buat style up seri nak PT. Jangan sampai nak pakai Honda Civic duk pergi jual tanah pusaka kat orang lain.
Lah duit semua dah habis, kereta semua nanti kena tarik. Last sekali hampa nanti kena naik bas lah pergi kerja.